menjadi imam kepada Cempaka Humaira. Cempaka Humaira kahwin dengan lelaki kampung. Datin Orchid masuk ke pejabat dan melihat Amiruddin sibuk mengelap cermin tingkap. Dia kagum dengan ketabahan pemuda itu yang tidak pernah mengeluh meskipun diuji dengan pelbagai dugaan, termasuk menanggung kos pembedahan kakak iparnya dengan wang pinjaman syarikat. Ketika ditanya mengapa tidak keluar makan, Amiruddin menjawab bahawa dia berpuasa sunat. Jawapan itu membuatkan Datin Orchid tersentuh dan mula memikirkan tentang amalan dirinya sendiri. Mereka berbual tentang keadaan kakak ipar Amiruddin yang semakin lemah menjelang pembedahannya dalam 2 bulan lagi. Datin Orchid menawarkan penangguhan pemotongan gaji Amiruddin, tetapi pemuda itu menolak kerana mahu berlaku jujur dengan perjanjian syarikat. Sebelum sempat perbualan mereka berakhir, Datin Orchid menerima panggilan cemas dari nenek bunga yang memberitahu bahawa anaknya, Humaira, sakit. Tanpa berlengah, dia meminta Amiruddin menghantarnya pulang. Sampai di rumah, mereka disambut oleh nenek bunga yang memberitahu keadaan Humaira sudah beransur pulih selepas dipujuk oleh ayahnya, Datuk Malik. Namun nenek bunga mengambil kesempatan untuk membincangkan sesuatu dengan Amiruddin. Amiruddin yang pada awalnya tidak memahami situasi mula merasa tidak selesa apabila perbualan itu berkisar tentang Humaira. Nenek bunga menangis mengenangkan cucunya yang difitnah dan dicemuh orang. Dia merayu Amiruddin untuk menebus maruah Humaira dengan mengahwininya. Datin Orchid turut bersedih dan berharap Amiruddin memahami tekanan yang ditanggung oleh anaknya. Datuk Malik, meskipun tidak setuju melibatkan Amiruddin, tetap mendengar permintaan istrinya. Humairah yang sebenarnya hanya berpura-pura sakit untuk menarik simpati, bersembunyi di tangga dan mendengar segala perbualan. Dia merasa muak dengan keadaan itu, namun tetap meneruskan lakonannya. Amiruddin yang terharu dengan jasa baik keluarga Datin Orchid terhadapnya berasa serba salah. Namun dia tetap jujur dan mengakui bahawa dirinya tidak layak untuk Humairah. Jawapan itu mengundang pelbagai reaksi. Nenek bunga menolak alasan Amiruddin, manakala Datin Orchid ingin tahu sama ada pemuda itu tidak menyukai anaknya. Sebelum Amiruddin dapat memberikan jawapan, Humairah muncul di tangga. Dan dengan penuh kepura-puraan, dia mengaku menerima penghinaan itu serta menegaskan bahawa dirinya memang tidak layak untuk lelaki sebaik Amiruddin. Lakonannya semakin menjadi-jadi apabila dia berpura-pura menangis sebelum berlalu pergi, meninggalkan Amiruddin dalam dilema dan keluarga Datin Orchid dalam kesedihan. Amiruddin memandang kakak iparnya, Lili, yang sedang menidurkan anaknya, Hakim. Wajahnya pucat, menandakan dia sedang sakit, namun kasih sayangnya terhadap Hakim tetap jelas. Sesekali dia terbatuk, tetapi masih berusaha menenangkan anaknya. Amiruddin sedar keadaan kakaknya yang lemah, tetapi Lili tetap berkeras menjaga anaknya meskipun madunya. Fiza enggan berbuat demikian dengan alasan baru melahirkan. Dalam masa yang sama, anak Lili yang lain, Aina, manja dengan Pak Sunya, Amiruddin, dan mereka bergurau mesra. Namun di sebalik senyumannya, Lili memendam kesedihan. Dia risau akan masa depannya dan anak-anaknya, lebih-lebih lagi apabila Amiruddin bakal berkahwin. Dia tidak pasti jika bakal istri Amiruddin boleh menerima mereka sekiranya sesuatu terjadi kepadanya. Dalam usahanya untuk memperbaiki hubungan dengan suaminya, Amar, Lili menghubunginya untuk meminta maaf. Namun Amar menyambut panggilannya dengan kasar, menuduhnya degil dan menyusahkan hidupnya. Dia merungut tentang masalah kewangan, hutang yang membelit, dan kereta yang sudah ditarik. Lili menjelaskan bahawa dia sendiri susah dan bergantung kepada bantuan Amiruddin. Namun Amar menyindirnya kerana tidak meminta bantuan ibu bapanya yang masih hidup. Lili membalas dengan tenang bahawa tanggungjawab menanggungnya seharusnya terletak pada suaminya, bukan orang tuanya. Merasa muak dengan perbualan itu, Lili menyerahkan telefon kepada Amiruddin. Amiruddin cuba menasihati abangnya, mengingatkan tentang tanggungjawabnya terhadap Lili dan anak-anak mereka. Dia menegaskan bahawa Lili sebatang kara hanya bergantung kepada suaminya. Namun Amar tetap keras hati dan tidak mahu mengambil peduli. Amiruddin juga sempat menanyakan tentang seseorang yang bertanggungjawab atas masalah bosnya, tetapi Amar enggan terlibat. Apabila Amiruddin menyatakan hasratnya untuk berkahwin dan menjemput abangnya ke majlis pernikahan,
Amar langsung tidak menunjukkan minat dan menolak jemputan itu dengan alasan sibuk bekerja. Selepas perbualan itu, Lili menyadari betapa Amiruddin berusaha untuk menjaga mereka, walaupun dirinya sendiri mempunyai kehidupan yang perlu diuruskan. Lili sempat mengingatkan Amiruddin agar tidak mengorbankan kebahagiaannya hanya kerana terhutang budi kepada datin yang membantu membayar kos pembedahan. Namun, Amiruddin meyakinkan Lili bahawa dia ikhlas dengan perkahwinannya dan tetap akan membayar hutangnya sendiri. Lili kemudian menyerahkan hadiah kecil untuk bakal isteri Amiruddin sebagai tanda keikhlasan, walaupun dia tidak mampu memberi sesuatu yang mewah. Dia juga meminta agar Amiruddin menyampaikan salam kepada datin dan bakal istrinya. Dalam perbualan yang penuh emosi, Lili meluahkan kebimbangannya tentang masa depan anak-anaknya sekiranya dia tiada lagi. Dia meminta Amiruddin supaya menghantar Aina ke rumah anak yatim jika dia meninggal dunia. Tetapi Amiruddin menolak keras. Baginya Aina adalah nyawanya, dan selagi dia bernafas, dia tidak akan membiarkan anak saudaranya hidup tanpa kasih sayang. Dalam suasana hibah itu, air mata kedua-duanya tumpah, menandakan kasih sayang yang begitu mendalam antara seorang kakak ipar dan adik iparnya. Majlis akad nikah antara Cempaka Humairah dan Amiruddin berlangsung dengan lancar. Dan dengan sekali lafaz, Humairah sah menjadi isteri Amiruddin. Namun Amiruddin tidak merasakan kebahagiaan seperti yang sepatutnya dirasai oleh seorang pengantin baru. Dia sedar bahawa Humairah tidak menerimanya dengan sepenuh hati. Sewaktu melihat Humairah, Amiruddin mengakui kecantikan istrinya, lebih-lebih lagi apabila bertudung. Namun, dia segera mengingatkan dirinya bahawa mereka berdua ibarat langit dan bumi. Dalam majlis itu, Datuk Malik sebak dan berterima kasih kepada Amiruddin, tetapi Amiruddin menegaskan bahawa dia menerima Humairah dengan ikhlas. Datin Orchid turut terharu, terutama kerana dia masih merindui anak sulungnya, Lili. Nenek Bunga gembira kerana hajatnya untuk menjodohkan cucunya dengan Amiruddin akhirnya tercapai. Namun dia merungut kerana Humairah menolak untuk mengadakan majlis persandingan yang besar, sedangkan ketika bersama bekas tunangnya, Rafiq, dia berhasrat melangsungkan majlis besar-besaran. Ketika Amiruddin dan Humairah berhadapan, Nenek Bunga menegur mereka kerana tidak menunjukkan kemesraan sebagai pasangan suami isteri. Dengan berat hati, Humairah mencium tangan Amiruddin, tetapi dalam keadaan yang sangat dingin. Amiruddin kemudian menyarungkan cincin emas murah ke jari Humairah, yang jelas tidak menyukai pemberian itu. Amiruddin tidak berkecil hati, tetapi dia tahu Humairah tidak menghargainya. Ketika Amiruddin ingin beredar, Nenek Bunga mendesaknya untuk mencium dahi istrinya sebagai tanda kasih sayang. Walaupun Humairah tidak rela, Amiruddin tetap menurut kerana tidak mahu mengecewakan neneknya. Namun selepas ciuman itu, Humairah segera menjauhkan diri dengan wajah masam. Ketika sesi bergambar, Humairah terus menunjukkan sikap dingin dan enggan berada dekat dengan Amiruddin, malah dia berusaha mengelak daripada bersentuhan dengannya. Amiruddin sedaya upaya menampilkan wajah ceria walaupun dia tahu istrinya membencinya. Semasa makan beradab, Humairah semakin tidak selesa dan cuba mengelak daripada menyuap Amiruddin, tetapi Nenek Bunga tetap memaksanya. Humairah sangat jijik dengan perbuatan itu dan semakin membenci Amiruddin. Kemudian, dia terlihat kehadiran Puan Sri Zabedah, Ibu Rafiq, yang membuatkan dia segera menggenggam lengan Amiruddin dan berlagak mesra di hadapan wanita itu. Puan Sri Zabedah memberikan sindiran tajam kepada Humairah kerana berkahwin dengan seorang lelaki kampung. Namun Humairah tidak mahu mengalah. Amiruddin pula dengan rendah diri mengakui pekerjaannya sebagai pemandu, menyebabkan Humairah semakin bengang kerana dia telah merosakkan lakonannya. Puan Sri Zabedah terus menyindir dengan mengatakan Humairah pasti telah membayar Amiruddin untuk berkahwin dengannya kerana tiada lelaki lain yang mahukannya. Humairah berasa terhina dengan kata-kata itu dan lebih menyakitkan hatinya apabila melihat Amiruddin hanya tersenyum tanpa membalas penghinaan tersebut. Dalam keadaan hati yang membahang, Humairah segera beredar dengan perasaan marah dan rasa terhina kerana terpaksa berkahwin dengan seorang lelaki yang dianggap tidak setaraf dengannya.